Kamu kena belajar untuk lindungi bukan saja diri kamu tapi keluarga dan masyarakat dari makhluk yang kamu jumpa tadi. Alif telah Aliu. Seram sejuk dengarnya. Tapi saya tak tahu apa-apa Atuk. Saya budak lagi. Atuk Haji tersenyum lalu usap kepala Alif. Tak apa Alif, Atuk Haji ada. Atuk akan ajar kamu ilmu khidmah. Tapi kamu kena janji, mulai hari ni kamu akan belajar betul-betul. Bukan mengaji je, belajar macam mana nak lindungi diri dan orang lain dengan doa dan amalan yang benar. Alif terdiam, mata pandang tangan sendiri. Masih rasa berpeluh lepas kejadian tadi. Dalam hati Alif tahu dia tak ada pilihan. Baik Tok, saya janji. Tapi saya takut Tok. Takut tu biasa Alif. Tapi ingat Allah tu dekat dan sentiasa bersama dengan orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kita bukan lawan mereka dengan kekuatan je, tapi dengan iman, tawakal dan doa. Itu senjata paling utama. Atuk Haji, kalau saya balik nanti diorang cari saya lagi tak? Atuk tak boleh janji, tapi mereka akan cuba lagi. Kamu kena kuat. Ingat, iman dan doa itu perisai kamu. Jangan lupa solat, baca Quran dan selalu berzikir. Surah yang Atuk Haji ajar tadi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan ayat penilaian tu, itu senjata kamu. Setiap kali rasa takut, sebut nama Allah. Mereka tak boleh sentuh kamu selagi kamu dalam lindungan Allah. Atuk Haji, boleh tak saya duduk sini dengan Atuk? Rasa tenang je dekat sini. Tak ada apa-apa yang nak ditakutkan. Bukan tempat kamu dekat sini Alif. Tempat kamu di dunia nyata dengan keluarga dan kawan-kawan kamu. Tapi jangan risau Alif. Kalau kamu perlukan bantuan, berdoalah. InsyaAllah pertolongan akan datang, sama ada dari dunia kamu atau dari sini. Alif genggam kedua-dua tangan dia. Dia tahu sesuatu yang besar tengah menanti dia. Tapi kali ini dia bersedia untuk belajar. Dalam hati kecil dia, dia berdoa semoga Allah sentiasa lindungi dia macam mana Atuk Haji dan Tok Wan dia, Haji Idris, pernah lindungi keluarga dan masyarakat dulu. Tiba-tiba dalam sekelip mata, suasana kampung tu makin pudar, macam kabus yang perlahan-lahan hilang. Alif terkebil-kebil. Bila dia sedar, dia dah tak ada dekat situ. Dia dah terbaring dekat bawah pokok besar. Angin sepoi-sepoi, pepatung masih berterbangan sekeliling dia. Matahari dah hampir terbenam. Langit warna jingga bertukar kelam. Kicauan burung mula menghilang. Alif duduk perlahan-lahan, rasa penat. Tapi yang peliknya, hati dia rasa tenang. Tangannya meraba-raba. Poket seluar tracksuit lusuh, kosong. Semua patung yang dia tangkap tadi hilang entah ke mana. Alif termenung. Fikiran bercelaru, tapi dia tak boleh duduk diam. Perlahan-lahan dia bangkit.